Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Iris Erina binti Abdullah Famir daripada Kru TV PSS Semangkau. Hari ini, SMK Ampang Pecah telah mengadakan Mesyuarat PABG dan Anugerah Kecemerlangan. Hari ini, saya akan interview beberapa murid lepasan SPM pada tahun 2025 iaitu tahun lepas beberapa soalan yang sesuai untuk mereka. Jom. Okey, hari ini kita bersama. Assalamualaikum, saya Muhammad Akim Bahari Zain. Alhamdulillah dari SPM saya dapat straight A. Assalamualaikum, saya Muhammad Akim Bahari Zain dan dari SPM saya telah mendapat 9 A. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Akim Bahari. Masa SPM saya dapat 8 A. Okey. Apa teknik yang abang-abang amalkan sebelum persediaan SPM? Teknik belajar. Kalau saya, mungkin kena cari circle kawan yang baik lah. Sebab kita ada good environment, dia rasa nak study tu akan lebih membuat buah. Dan kita akan ada semangat untuk secara semua jadi. Rodin, bagi saya lah pula kan. Saya kita akan amalkan teknik belajar yang popular macam Pomodoro. Bagian itu Pomodoro ni kita belajar dalam 2 minit macam tu, terus kita rehat 5 minit. Kita selang sekali dalam 4 kali macam tu, dan lepas tu baru kita rehat lama. Supaya otak tu tak rasa stres sangat dan tak rasa petau. Bagi saya tu, bagi saya adalah mungkin saya buat ulang kaji dan mencatat nota. Bagi contoh, kalau cikgu bagi tips ke atau cara yang memudahkan pelajaran kita ke, catat dalam nota. Apa kata Kimi? Kalau saya kan, saya sebenarnya lebih kurang macam Din je. Saya pun kadang-kadang buat Pomodoro juga. Cuma bezanya, saya kurang buat nota, saya lebih kepada latihan. Orang kan dia jenis belajar lain-lain kan. Ada yang macam dia buat nota, ada dia study dengan kawan. Saya lebih ke latihan. Sebab saya kalau hafal ni saya tak melekat sangat. Jadi saya buat latihan banyak-banyak. Tak kisahlah math ke, sejarah ke, saya buat latihan je. Okey, soalan seterusnya. Apakah cabaran terbesar yang abang-abang lalui semasa persediaan SPM? Cabaran Kalau boleh jujur lah, cabaran ni banyak. Tapi salah satunya mungkin struggle kot. Bukan nak kata batch kita orang ni tak ada masa ke apa, cuma agak kurang lah kan. Macam kita orang pun awal-awal tu dah kena struggle, lepas tu terus trial apa bagai. Memang struggle lah nak maintain ni lagi. Tambah-tambah lagi bila ada kawan yang suka ajak main game ni. Betul tak? Okey. Bagi saya, masalah terbesar dalam menghadapi pelajaran SPM ni ialah dalam meningkatkan persediaan khusus. Bagi saya sebab khusus ni dia mengambil masa yang lama, dan kalau katakan kita banyak tahu khusus, bila dekat last minute kita akan beban lah untuk mengerjakan khusus. Bagi saya, khusus ni salah satu faktor yang agak sikit lah dan persediaan SPM. Kalau saya personally rasa malas lah. Of course, kita manusia, kita ada rasa malas sendiri. Contohnya nak tidur, nak main game. So, saya rasa cabaran terberat saya untuk SPM ni untuk lawan rasa malas kat diri saya. Okey, terima kasih. Sama-sama. Seterusnya kita bersama. Nama saya Fongjensi. Nama saya Nurafika Nadira binti Kalimantan. Okey, macam mana akak uruskan masa antara rehat dengan belajar? Bagi saya akan tetapkan setiap hari 2 jam untuk study. Dan masa study, saya tak akan letak phone atas meja supaya tidak mengganggu I. Lepas tu, lepas study saya akan buat macam sukan ataupun main phone supaya rehatkan minda saya. Okay, untuk saya pula, macam bila study tu, kita kena cari dulu style belajar kita apa. Contohnya kalau suka study pagi, malam tu rehat-rehat dulu. Kalau suka study malam sampai ke malam buta pun, petang tu tidurlah secukupnya. Itu nasihat. Okey, soalan seterusnya. Boleh tak akak bagi tips pada calon-calon SPM tahun ni? Tips yang pertama ialah jangan study last minute. Sebab kalau study last minute nanti akan kehilangan cover. So, suggestion I, kita kena setiap hari study at least sikit. Bagi saya lah, saya akan save macam apa yang nota sejarah atau nota-nota subjek lain kat dalam phone gallery saya.
So kalau saya macam tak nak buka buku, saya pun boleh sambil main game sambil menghafal blok sejarah tu. Contoh saya pula, kita kena macam cari style belajar sendiri juga. Macam suka menghafal ke, suka baca dulu lepas tu baru hafal ke, macam mana? Ikut suka lah. Lepas tu kalau bagi yang Islam, macam kebanyakan solat sunat, doa yang supaya kita mudahkan waktu exam. And then kita boleh kata macam fokus dalam kelas, itu paling penting. Sebab kalau tak fokus, kita tak dapat tangkap apa yang cikgu ajar. Kalau pergi tuition pun macam kalau kita dah faham apa yang dah diajar dalam kelas, tak pergi tuition pun tak apa sebenarnya. Itu tips saya lah. Ini satu tips ialah mesti kenal kawan yang study. Jangan campur kawan yang macam bro-bro tak study. Okay, terima kasih. Sama-sama. Seterusnya kita bersama Nur Emila Farhana, Arisha Ajaya. Dari SPM kita orang 5A. Okay. Apa teknik belajar yang akak amalkan sepanjang tahun peperiksaan? Teknik pembelajaran yang saya amalkan sepanjang tahun lepas saya SPM adalah saya tak study last minute lah. Saya memang pada awal tahun tu saya memang dah prepare belajar apa yang saya kurang faham kan, tajuk-tajuk dan bab-bab yang saya lemah lah. So, lepas tu saya konsistenkan benda tu, sebab kalau kita tak konsisten kita mudah lupa. So saya memang sepanjang tahun tu saya memang konsisten je belajar. Okay, bagi saya pula sama je macam dia, study awal. Kalau boleh study 3 ke 4 bulan awal sebelum SPM, and fokuskan dekat subjek yang lemah. Contoh macam saya lemah matematik. Jadi sepanjang tempoh 3 ke 4 bulan tu saya lebih kepada matematik. Macam itulah. Boleh tak akak bagi nasihat untuk calon-calon SPM tahun ni? Okay, nasihat saya pada calon-calon SPM tahun ni, saya nak nasihatkan jangan go hard on yourself sangat. Walaupun korang belajar juga, tapi jangan lupa tentang masalah mental korang juga. So korang kena jaga kesihatan badan dan mental lah. Jangan push sangat diri tu sampai kita macam sakit ke, sebab bila kita sakit kita nak study pun kita macam susah kan. So always ingat diri sendiri juga walaupun kita nak cemerlang untuk SPM nanti. Bagi saya pula, bagi saya nasihat saya, jangan pernah berputus asa sebab usaha tak akan pernah mengkhianati hasil. And satu kata-kata yang saya pegang, kalau kita nak benda yang kita tak pernah dapat, kita kena buat benda yang kita tak pernah buat. Okay, itu saja. Terima kasih. Sama. Seterusnya kita bersama Saya kenal sama sejahtera. Nama saya Kukis Pinar. Saya daripada kelas 591. So untuk SPM tahun ni, cuba teka saya dapat berapa. Saya dapat 5A. 5A, wow. Okay. Macam mana akak kekalkan fokus sepanjang tahun peperiksaan tu? Sebenarnya kalau nak cakap pasal kekalkan fokus ni, sangatlah susah sebab yelah dulu waktu kita form 4 kita main-main kan. Tapi bila form 5 ni kita macam kena lock in sikit. So benda yang saya buat ialah saya try untuk buat jadual saya sendiri. Walaupun kadang-kadang tu macam tak ikut sangat lah, tapi disiplin adalah nombor 1 untuk kita kekalkan fokus kita waktu belajar. Boleh tak akak kongsikan tips untuk calon-calon SPM tahun ni? Okay. So tips untuk korang yang duduk di SPM tahun ni, fokuslah waktu kat sekolah tu. Waktu sekolah jangan main, boleh je fun-fun, tapi kalau korang ada masalah ke, tanyalah cikgu, jangan malu-malu. Sebab waktu form 5 ni cikgu-cikgu memang semua memang tumpu kat korang je. So kita ni kenalah ambil peluang bertanya. Kalau kadang tu kalau malu sangat lah nak tanya cikgu, tanyalah kawan-kawan ke, buat study group sama-sama ke. Lepas tu lepas sekolah, kalau kadang tu rasa penat, tidur je. Lepas tu baru kita dah lepas tidur kita segar, barulah kita belajar balik. Supaya nanti korang tak adalah burn out sangat waktu form 5 ni. Itu je. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, seterusnya kita bersama Saya Raisha Madiha dari kelas 5STM1. Alhamdulillah tahun ni saya dapat 4A untuk SPM. Okay, macam mana akak kekalkan fokus sepanjang tahun peperiksaan tu? Bagi saya
Apa yang saya lakukan untuk kekalkan fokus sewaktu SPM adalah waktu dalam kelas tolong fokus and dengar cakap cikgu dari awal sampai habis dan jangan miss apa pun yang cikgu cakap. Kalau boleh, kalau rajin tu catatlah sekali apa yang cikgu cakap. Lepas tu, lepas dah habis sekolah tu, petang, make sure study sekejap sebelum buat apa-apa. Contohnya makan ke, tidur ke. Study dulu sekejap supaya kita boleh recall apa yang cikgu ajar waktu kat kelas. Okay, itu saja. Boleh tak Kak kongsikan tips untuk calon-calon SPM tahun ni? Tips yang saya nak bagi adalah tolong cari circle yang nak belajar and kalau boleh control lah diri tu. Jangan main banyak sangat social media. Kalau boleh delete je semua social media, game and then semua yang melalaikan. Lagi tips saya adalah kalau awak rasa awak pandai tu, awak ajarlah orang. Jangan pandai sorang-sorang supaya Allah dapat redha kita punya ilmu. Okey, itu saja. Okay, terima kasih. Terima kasih. Seterusnya kita bersama. Hai, saya Nurka Marina binti Noah and SPM untuk 2026 saya dapat 9A. Macam mana akak kekalkan fokus sepanjang tahun SPM? Okay, kalau cakap pasal fokus, saya sarankan untuk korang pergi jumpa kaunseling and cari tahu korang punya cara belajar. Kalau macam saya, untuk saya kekalkan fokus, jenis saya belajar adalah kinestetik yang perlukan pergerakan. Jadi saya akan belajar, lepas tu dalam berapa jam saya akan bangun, buat macam pergerakan. Korang bolehlah pergi ambil air ke, ambil makanan ke, lepas tu sambung balik. Boleh tak akak kongsikan tips untuk calon-calon SPM tahun ni? Okay, kalau tips, saya ada beberapa tips. Yang pertama, mestilah kita kena banyakkan ibadah, dekatkan diri dengan Allah, banyakkan buat pahala. Lepas tu yang kedua, mestilah kena banyak latihan. Contohnya korang boleh buat pasya punya soalan. Sebab lagi banyak kita buat latihan, lagi banyak kita senang untuk ingat. Kemudian kalau beberapa bulan sebelum SPM tu, buatlah jadual yang subjek yang korang lemah. Supaya macam jadual tu senang, yang lemah tu korang kena fokus lebih. Untuk yang fokus lebih, itu je lah. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, sekarang kita bersama. Hai, nama saya Safia. Nama saya Nisa. So, kami berdua dapat 6A. Macam mana akak menguruskan masa antara rehat dengan belajar? Bagi akak, selalunya saya akan tetapkan jadual antara belajar dengan rehat. Jadi, tapi selalunya susah lah nak ikut kalau macam kita ni tak ada motivasi. So, disebabkan tu, first kita kena ada is motivasi. Kita kena motivate diri kita dulu. So, kita boleh ikut jadual, kita boleh rehat and belajar dengan ikut masa yang kita tetapkan. Okay, bagi saya pula, cara untuk menguruskan masa untuk belajar dan rehat adalah dengan pandai bahagi masa. Sebab bagi saya, bila kita pandai bahagi masa untuk belajar, masa belajar kita tu akan lebih efektif dan kita akan lebih fokus masa belajar. Dan lagi satu, kalau kita belajar, kita tak cukup rehat, apa yang kita belajar tu tak masuk pada kepala. So, solution dia kita kena pandai bahagi masa rehat dan belajar. Itu saja. Apa cabaran terbesar yang akak lalui semasa persediaan SPM? Bagi akak, cabaran yang terbesar time persediaan SPM tu adalah akak dapat satu penyakit ni, dia macam kegatalan kulit. Jadi dia macam susah untuk akak menulis. Time SPM hari tu pun akak macam kena pakai plaster banyak-banyak. Jadi macam nak tulis tu macam buatkan akak stres. Jadi disebabkan itu dia macam agak mencabarlah untuk jawab SPM. Okay, bagi saya pula, cabaran semasa saya SPM adalah saya mengalami aksiden seminggu sebelum SPM dan saya dapat MC seminggu sebelum SPM yang di mana saya tak boleh datang sekolah, saya tak boleh pergi tuition dan kaki saya berbalut. Jadi saya agak sukarlah untuk bergerak ke mana-mana dan cabaran bagi saya juga adalah semasa saya jawab SPM, saya terpaksa naik kerusi roda dan lagi satu saya rasa saya banyak membebankan rakan-rakan saya dan cikgu-cikgu saya. So cabaran saya adalah apabila kaki saya bersimen, saya suka untuk belajar
dan untuk menghadapi SPM pada SPM 2020 pada SPM 2025. Okey, itu je. Okay, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.